Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhafizah daripada Wartawan Lembis TV. Pada hari ini telah diadakan penyerahan watika pelantikan bagi sesi 2025. Mari sama-sama kita saksikan laporan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini Encik Muhammad Rizal bin Suprimi yang di-Petua PIBG SMK Sungai Lembing. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perasaan Tuan terhadap kelancaran majlis kita pada hari ini? Alhamdulillah, sejujur-jujurnya kita nari menaikkan pemimpin kecil yang di bawah tanggungan sekolah. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati dengan persiapan dan semua yang dah jalankanlah. Alhamdulillah, kami sangat berpuas hati. Terima kasih Tuan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini Tuan Haji Mizan bin Awab, Pengetua SMK Sungai Lembing. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apakah perasaan Tuan terhadap kelancaran majlis kita pada pagi ini? Okey, saya selaku Pengetua sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana dan juga semua pemimpin muda kita yang menerima watika pelantikan pada hari ini. Saya sangat gembira dan teruja melihat anak-anak murid begitu bersemangat dan diharapkan dapat menjadi pemimpin yang hebat untuk sekolah kita nanti. Baiklah. Seterusnya, apakah harapan Tuan kepada semua barisan kepimpinan murid untuk sesi 2020? Baik, terima kasih. Okey, harapan cikgu selaku pengetua, cikgu berharap agar pengawas dan juga semua pemimpin muda kita, semua cabang unit di sekolah kita, semua pemimpin boleh menjadi pemimpin yang hebat, menjadi contoh, menjadi ikon, menjadi sumber motivasi juga kepada anak-anak murid yang lain sesuai dengan usaha untuk menjadikan sekolah kita antara 10 sekolah harian terbaik daerah Kuantan. Sesuai dengan motto kita, Together we make Sungai Lembing great again. Bersama kita cemerlang, together we excel. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Nama saya Cik Muhammad Anas bin Sulaiman Abidin, Ketua Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing.
Dan saya Puteri Natania Erma Idayah binti Jafri, penolong Ketua Pengawas SMK Sungai Lembing. Perasaan saya menjadi ketua pengawas di sekolah ini, saya berasa bangga kerana dapat memimpin badan pengawas pada tahun ini. Dan saya terasa macam happy sebab saya boleh menunjukkan diri saya sebagai penolong ketua pengawas, dan saya rasa saya akan cuba sedaya upaya untuk memimpin pelajar lain serta membantu ketua. Sekian daripada saya, Siti Nurhafizah, wartawan Lembis TV. Padat, tempat dan berinformasi. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye!